Hai, selamat pagi. Welcome back to my channel. So, video saya kali ini saya ingin menukar saya punya speaker laptop. Okay, laptop saya ni adalah Asus TUF Gaming FX 505. So, saya punya speaker sebelah ni ada masalah, dia macam bunyi pecah, dan sebelah sini okey. Jom, mari kita cuba dulu. Kita dengar dia guys. Sebelah kanan okey, sebelah kiri tak okey guys. So bunyi dia agak pecah guys. So jom, mari kita buka dia punya belakang ni. Kita ada beli juga stiker. Saya beli dekat bag orange. Saya beli dalam 30 lebih ataupun 40 lebih macam tu, saya lupa. Nanti saya letakkan link di description tempat yang dekat saya yang saya beli. Okey. Dah lama tidak buat belok lah. Vlog guys. So macam ada kaku sikit lah saya nak cakap. So jangan buang masa, jom kita buka. Belakang laptop saya dah buka. So saya dah ada buang-buang sikit debu tadi di bahagian kipas ni, terlalu tebal dia punya debu. So saya ada buang sikit-sikit. Okay. So ini adalah speaker original yang asal di laptop. So sekarang ni saya nak buka. Cara buka dia senang saja. Kita buka ni. So apabila buka soket ni kena hati-hati guys. Kita unplug dia dulu sedapnya soket. Okey, kita buka wire dia. Cabut speaker dia senang saja guys. Macam ni saja buka dia guys. Sebelah lagi. So kalau nak buka wire sebelah sini, nak kena longgarkan sikit sini guys. Longgarkan skru pada bateri. Ini adalah speaker lama dia guys. Dia tulis sini
FX504 YCL. Okay. Yang saya order pun FX504. So dia sama je lah. RAM ni next time saya akan upgrade dia punya RAM. Kalau buat dia 16, saya beli satu lagi slot. Okey. Speaker dia datang macam ni je guys. Okey, sama macam yang asal. So dia tak bagi tab ni guys. Macam ni. Tab yang lama tak boleh ambil lagi. So mari kita pasang dia guys. Pasang dia sama yang macam tadi guys. Masuk je. Kita susun balik wire. Wire dia sangat halus guys. Ni kalau kita nak tarik sedikit memang putus ni guys. Okay. Lama saya tak buat vlog ataupun konten guys. Berhabuk dah YouTube saya. Okey, pemasangan siap guys. Tinggal pasang soket je.
pemasangan selesai. So apa lagi, kita tutup lagi dia punya cover belakang ni guys. Lepas tu kita akan cuba dia punya bunyi okey tak okey. Okay guys, so laptop sini saya dah tukar speaker baru. So mari kita cuba guys. Kasih full terus. I'll be wrapped around your neck. When you burn me up like a cigarette, yeah. Drifting in the city, no sleep. Don't know where we headed for next. Maybe we should get lost in a sweet escape. Okay, so setelah berjaya menukar speaker, ini adalah speaker yang lama guys. So sudah tukar dengan yang baru. So settle, tak ada lagi masalah yang bunyi macam speaker pecah dah. So nanti saya akan simpan link di description. Okay, di mana saya beli. Okay, so video saya sampai sini saja guys. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe. Thank you for the watching.